Korang tengah cari lampu shielding jenis downlight, tapi masalahnya korang punya shielding tu tak boleh nak tebuk pula. Jom aku tunjuk. Okey, tengok yang ini downlight biasa. Yang ini kalau korang nak pasang dia memang wajib tebuk lubang. Tapi kalau korang tak nak tebuk lubang, korang pakai surface downlight ni. Memang mudah. Korang tengok sendiri, perasan tak beza dia? Yang ini jenis flat, yang ini dia jenis tebal tau tepi dia. Cara pasang dia pun senang je. Korang pasang je bracket ni dekat shielding korang, lepas tu terus sangkut macam ni. Dari segi lighting dia pun sama je macam downlight biasa. Surface downlight ni ada banyak saiz tau. Ada 8 inci, 12 inci dan 18 inci. Paling best dia jimat kau renovate rumah tau. Tak payah nak tebuk-tebuk, tak payah nak tampal plaster shielding. Design pun cantik, modern, ada petak, ada bulat, macam-macam lagi korang boleh pilih. Lampu macam ni kalau nak tahan lama, pakai je brand yang sesuai ataupun watt yang sesuai. Yang paling best apa tau? Dia bukan saja sekadar jimat kos renovate rumah, tapi dia jimat elektrik. So kalau korang nak cari downlight tapi tak nak yang tebuk dinding, surface downlight ni memang jawapan dia. Tunggu apa lagi? Datang je terus dekat cawangan alat dapur, dekat Semenyih ataupun Ceras.